habis-habis orang satu cakap bersatu nak bersama dengan Pakatan Harapan, nak bekerja sama dengan DAP. Tapi malam ni saya nak sebut, biasa saya cakap saya ada bukti je. Hari ni saya akan sebut dengan nama sekali. Mana ada Barisan Nasional yang hantar mesej dengan saya bahawa lepas pilihan raya ni dah setting dia akan kerjasama balik dengan Pakatan Harapan. Boleh kita dedahkan malam ni? Boleh. Jadi masa apa kita perang habis-habis. Kita ada 2 hari lagi. Kita buktikan bahawa bersatu bukan pengkhianat. Bersatu takkan bersama dengan DAP. Tantri Presiden kita dengan jelas mengatakan bersatu tidak akan bersama dengan DAP. Itu jelas. Tuan-tuan, ada malam 16 hari bulan ketika bersatu tahu kami dikhianat. Bila ada gerakan untuk menyatukan PH ni, Barisan Nasional datang jumpa kami dan datang jumpa saya berjumpa dengan Tantri Presiden bahawa ada disebabkan isu-isu di Negeri Sembilan, Barisan Nasional mohon untuk bekerjasama dengan bersatu. Dan bila saya jumpa dengan Presiden beritahu kalau selagi bekerjasama dengan Parti Melayu, dia setuju. Alhamdulillah, kurang 24 jam kami dah dapat SD dan bagi pada Barisan Nasional. SD kami itu bagi pada Barisan Nasional. Dan antara perkara yang kita pertimbangkan adalah saya tahu kalau kita bagi SD, insya-Allah mesti akan terbubar tahun Negeri Sembilan ni. Sebab PH tak boleh bertahan. Macam mana dia bertahan pun dia kena hadap juga belanjawan. Dengan 17 adun yang dia ada, dia tak boleh. Tapi apa janji Barisan Nasional dengan bersatu? Bahawa masa kalau berlaku pilihan raya, dia akan bersama dengan bersatu untuk tempuh PRN ni. Tapi dia khianat. Dia bersama dengan Wawasan dan juga PAS. Ni minta maaf, ni cerita betul. Dan akhirnya kita dah tahu dah plan ni, orang kaki kelentong ni kita dah tahu dah, tengok muka dah tahu dah. Dan akhirnya pada 16 hari bulan Julai, 2 hari sebelum penamaan calon, UMNO mengumumkan bertanding 25 seat. Dia punya penghajar ni, seat incumbent Labu ni bagi pada Barisan Nasional, tak dibagi pada Perikatan. Jadi saya hantar mesej kepada satu adun Barisan Nasional. Saya kata kita akan lawan habis-habis, 25 seat kita akan lawan. Ditanya lawan berapa banyak seat? Hampir semua seat. Dan saya cakap kesan daripada ni mungkin PH akan menang. Tuan tahu apa dia jawab? Tak apa YB, PH dan Barisan Nasional akan bekerjasama lepas pilihan raya. Saya ulang lagi sekali ya, PH dan Barisan Nasional akan bekerjasama selepas pilihan raya dah setting Bapak. Wawasan mana? Dan saya tanya kat situ, jadi siapa jadi menteri besar? Kalau berlaku lagi sekali, kali menteri besar PH, bubarlah lagi John ni. Sebab UMNO ni dia tetap nak jadi menteri besar. Sebab tu SD kita waktu itu, dia janji dengan kita tu Azmin sebagai saksi, dah ada 4 boleh dia kata. Rupa ada 3 boleh, seorang lagi tak bagi. UMNO sendiri pun tak bagi untuk sokong jadi kerajaan itu. Siapa? Jadi tadi yang bagi mesej pada saya tu, hantar mesej tu adalah Adun Longgeng, YB Asnah. Dia tak bagi. Bukan dia yang hantar mesej bahawa dia akan kerjasama balik dengan PH lepas pilihan raya ni. Dia ni anak angkat Zahid, berkata orang UMNO lah, dia ni anak angkat Zahid. Jadi kat mana saya nak khabar yang bersatu sebenarnya nak kerjasama dengan PH ni? Ada. Kalau tuan-tuan tengok hari ni dekat Negeri Sembilan, cara kita berkempen, adakah cara berkempen nak menangkan PH? Tak ada. Bendera kita berkibar, PDM kita semua buka, jentera-jentera kita bekerja dengan baik. Dan malam ni kita tengok kedatangan alhamdulillah cukup baik. Jadi pada semua yang hadir pada hari ini, tuan-tuan kena ingat sikit tuan-tuan, Kek Negeri Sembilan ni, janganlah kita kena bohong lagi. BN dengan PH ni, kalaulah kita nak percaya dia, sebelum 1 hari bulan ni Datuk Seri Zahid, dia kena umumkan yang dia keluar daripada kerajaan perpaduan di peringkat pusat. Kalau dia keluar, baru kita percaya bahawa Negeri Sembilan ni ditakkan ada pergabungan. Kalau sehingga pada 1 Ogos ni dia tak keluar, tolonglah terutama kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan, pengundi-pengundi Labu Jaya ni, janganlah percaya sekali-sekali tuan-tuan. UMNO kalau dipimpin oleh Datuk Seri Zahid, guru ada Anwar Ibrahim,